Mungkin masa kecil mak dah dikenali. Oh, masa tu memang rasa seronok. Seronok. Tak ada. Saya masa Abang Pay jadi pelakon, mak saya jadi pelakon, saya form 4 tadi. Okay. Rasa macam report card panggil Abang Pay tu. Gini lah. Poyo lah. Datang lah. Abang Pay datang. Oh, Pernah sekali zaman report card ambil tu, mak ayah ada je. Okay. Abah saya ada je, mami ada je, tapi panggil Pay. Okay. Pay datang Pay. Buat apa? Datang je lah, tolong lah. Lepas tu saya bertunggu kan. Tunggu, tiba-tiba dengar daripada parking tu, budak-budak perempuan. Abang Pay Andre. Aku macam, yes. Saya boleh bayang Abang Pay keluar daripada kereta ada lagu hantu. Oh, start time tu pula ada angin. Pay Andre. Tapi malangnya zaman sekolah saya gemuk. Okay. Saya memang gemuk gila. Sekarang lagi gemuk. Okay. So untuk dapat gadis-gadis tak ada. Walaupun adik Pay Andre. Ya. So itulah orang kata niat dah ada tapi mungkin Allah tak bagi lah. So kalau kurus mungkin playboy. Tapi disebabkan gemuk, memang gemuk Pay. Memang gemuk gila masa tu. Tapi minat mulai battle sebagai. Ya. Uish. So bayangkanlah saya punya transition tu macam ada abang artis tapi aku still tak ada girlfriend juga. Sebab gemuk kan. Lepas tu yang tadi saya belakang tabir teknikal, saya kerja angkat besi ni, dia kurus lah, mungkin kerja kot. Yalah. Ni kuru jadi pelakon. Memang time tu kurus lah. Kurus betul bang. Waktu tu kan bila abang dah muncul dengan MIG tu memang dah kurus habis lah tu. Lepas tu dah kahwin, sekarang naik balik lah. Itu. Tapi jam pertama kali tu kurus kan? Mana? Nampak? Naik turun. Saya dengan adik saya kan waktu tu datang dia kan. Yalah. Saya tulis. Abang kata abang Mika nak datang kan. Saya tak expect tu abang. Abang macam saya macam boleh turun, naik turun. Saya dah jumpa abang ni kali ketiga. Tiga Tiga saiz dah. Ya. Besar. Dah kurus. Sedang balik.